Semua mari sini. Orang Yatin nak gagah, orang Tina nak kemah je. Ni. Orang mari sini Datuk dia. Orang mari itu bawa tok mari sini. Lepas ada anak ada cucu mari sini. Lepas tu tok cerita cucu ni cerita ni zaman. Mari akak kayu akak kayu boleh buat klik rebus. Boleh. Alai buyung tu kalau orang Jateng mari tu yak tegagah. Kalau orang Tina mari tu yak kemah je. Enggak pakat hunga di situ. Sini tak ada orang jaga je kena eleksi elek mago. Tengok je sepona burung mago ni. Kerah king ting 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 ting. Ni makan kenyat dah ni. Makan kenyat tahu ni. Oh, itu sup. Itu kan anak. Oh. Tok dah bawa hari satu dah. Hari satu dia ada berdaya. Tengok Datuk no. Lagu mana rebut jabe. Oh, hidup dong. Kampung Gading. Buluh Gading, asal Buluh Gading, Buluh Kuning tu. Menteri Besar Kelantan pergi ke Thailand. Ingatkan berbincang berkaitan dengan pelaburan yang akan dibawa masuk untuk negeri Kelantan. Rupa-rupanya pergi ke Thailand sekadar untuk menjamu selera sup penguat tenaga batin. Ini satu kerugian kepada rakyat Kelantan, yang mana rombongan yang sertai bersama dengan Menteri Besar ada anaknya, ada adiknya. Apa keuntungan kepada rakyat negeri Kelantan hasil daripada perkongsian video yang sedang makan sup tenaga batin? Alai buyung tu kalau orang Jateng mari tu yak tegagah. Kalau orang Tina mari tu yak kemah je. Enggak pakat hunga di situ. Sini tak ada orang jaga je kena eleksi elek mago. Tengok je sepona burung mago ni. Kerah king ting 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 ting. Jika pergi ke Thailand mengumumkan pelaburan ataupun berjumpa dengan kepimpinan Thailand untuk kebaikan ekonomi serantau antara Kelantan dan Thailand, sudah pasti ini akan membuahkan hasil kepada negeri Kelantan. Tetapi pergi ke Thailand menghabiskan duit semata-mata untuk menikmati sup tenaga batin. Hari satu dah. Hari satu dia ada berdaya. Tengok Datuk no. Lagu mana rebut jabe. Adakah sekarang ini singa Kelantan lemah tenaga batin? Orang mari sini Datuk dia. Orang mari itu bawa tok mari sini. Lepas ada anak ada cucu mari sini. Lepas tu tok cerita cucu ni cerita ni zaman. Mari akak kayu. Akak kayu boleh buat klik rebus. Boleh.